Bila dah mati, manusia fasik dan munafik minta nak kembali, nak jejak kaki mai ke masjid, minta nak kembali, nak pegang kucum Quran, nak pegang baca Quran, sehari satu ayat, sehari satu muka surat. Allah Ta'ala kata, kalla innaha kalimatun huwa qailuha wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Sekali-kali sesaat pun kami takkan bagi kamu kembali. Saat. Sekarang ada masa tak? Sekarang malam ni ada masa tak? Ada masa. Masih bernafas, masih bernyawa, masih diberikan ruang oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala untuk sujud. Perbanyakkan solat, banyakkan amal ibadat kita, peluang masih ada. Ada orang bulan depan roh dia akan keluar daripada tubuh badan dia, dan malam ini dia sedang mendengar cerita tentang persiapan ke alam barzakh. Roh dia bulan depan akan meninggalkan tubuh badan dia, wallahu a'lam. Dan malam ini, di saat ini, dia sedang mendengar kisah perjalanan dia ke barzakh. Ambillah ruang, ada sebulan. Ni contoh. Bukan saya duk kata dia ni malaikat maut apa ni, aduh main ni.